Kampung. Ya. Kalau nasi ulam dia kena lawan dengan ni dong, keladi. Sayur keladi. Ha, betul dah. RM3, RM5. Tu RM2. Dalam pasar kurun kami tau. Ya. RM1, RM3, RM5. Ya. Ya, cukup nampak-nampak. Untuk udang panas-panas. Satu set RM5 nah. Ya, satu set RM5. Tu. Masih lagi harga lama. Okey, kalau mau Kat gurun. tak boleh. Ya, mana ada ni. Tu dia. Harga RM5. Harga lama juga. Ya, ya. Tengok. Okeylah tengok kami. Ya. 7.30 pagi, 3 petang. Ayam apa yang ada dah? Apple asam buih, lemon pudina, teh bunga, jambu asam buih, caw. Ya. Oh, dia awal. Oh. Jadi buat dah. Jadi pada. Ni apa dah nasi ganja lah. Nasi ganja. Lagi Berapa satu? satu RM7. RM7. Nasi tomato? Nasi tomato sama RM7. Dia pakai ayam apa? Ayam ni ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam ni daging masak hitam. Oh, ni daging masak hitam. Nasi ganja. Nama pun nasi ganja tu. Makan sekali dia nak makan lagi lah. Ni goreng panas-panas ni. Maggi bang. Maggi goreng lah. Satu ah. Dua. Bukan goreng di rumah, goreng di sini. Ni cukup dia dah. Teh ais utara. Dia. Dia ada teh ais, green tea, cincau, strawberry, jagung. Ya. Satu RM4. RM4. Kalau dua RM8 lah. Lemak pun ada. Rendang ada, lemak ada. Ni gulai kawah. Ya. Daging dengan batang pisang. Ya, betul lah. Orang takut bila kita panggil batang pisang dia punya datang keras tu pada lembut batang pisang. Ya, ya, ya. Semula no. Bukan dah dalam. Ada yang hampir. Okey. Ni. Lauk-lauk kampung lah. Lauk kampung. Ya. Kalau nasi ulam dia kena lawan dengan ni dong, keladi. Sayur keladi. Ha, betul dah. Kalau nasi ulam ni lawan dia. Tu. Kau lemang biasa. Ni lepang pulut hitam, lepang biasa campur kan lah. Betul campur. Nasi lemak, nasi ulam. Nasi ulam. Ya, cukup nampak-nampak. Untuk udang panas-panas. Baik goreng dekat sini no. Okey, goreng kat gurun. Untuk udang panas-panas lagi. Udang panas-panas. Ni baru kata cucuk udang no, semua ada udang. Semua ada udang. Ini ada udang.
Satu set RM5 nah. Ya, satu set RM5. Tuh. Apa nak angkat dari dulu dulunya juga. Tak pernah nak kan. Betul noh. Ya, dari dulu. Harga lama. Agak lama juga. Ya. Kuah kacang lah. Kuah kacang. Tak pernah nak kan. Duk maintain harga lama noh. Dia agak lama. Tak pernah nak. Tu pun apa kata banyak murah ke. Kita tak pernah nak dari dulu. Ya, ya. Dari ni. Daripada mula menjual. Tak pernah nak tu. Masih lagi harga lama. Masih agak lama. Kat gurun. Tak boleh. Ni goreng panas-panas ni. Maggi bang. Maggi goreng nah. Maggi bang. Satu ah. Dua. Dua tak. Ni Maggi goreng. Ya. Sebelah dia kuih tiaw goreng. Jauh. Ya. Ya, goreng panas-panas ni. Bukan goreng di rumah, goreng di sini. Ni cukup dah. Berapa adik sepuk kuih? RM3. RM3 dah? Ya. Kat gurun dah dapat RM3. Dia ada apa? Pulut udang. Pulut udang dengan pulut dakap. Satu berapa? Satu nak petang. 6 kupang. Pulut udang 6 kupang. Pulut dakap? Boleh dekat nak petang. Awak 6 kupang juga. Yang tu. Nak apa? Enam. Enam. Laksa pun ada ni. Rasa ada RM5 ya. Laksa RM5 dah. Rasa Ayak soya. Yang pandan pun ada ni. Berapa satu ni ayak soya? Tak buka satu RM2. Tahu fufa. Ayam soya RM3. Ayak soya RM3. Ni apa tu? Gula apa? Gula Melaka. Panas. Panas-panas lagi ya. Panas lagi. Ya. Jadi nasi apa? nasi ayam gepuk. Oh, nasi ayam gepuk. Nasi ayam gepuk dia ada sampai dah. Ada sambal dia. Aduh. Ni laksa pun ada ni. Ni rebus dengan pasempur. Panas lagi. Terima kasih. Ayam dengan daging sebiji RM1 ya. Ya, kepak ayam. Ni kepak dengan apa ni? Kepak dengan sate ayam. Kepak dengan sate ayam.
garing boleh, nak juicy boleh. Ya. Tu masak-masak tu. Kacang kan nak pokok. Pokok kena tunggu 5 minit. 5 minit lah. Dia masak-masak lah, saya nak bagi kena semua ya. Tengok apa ada. Oh, nasi daging lah. Nasi daging satu RM7. Ini nasi ayam madu. Oh, RM7 juga. Boleh ya? Ni nasi tomato pun RM7. Mana dia? Ha? Tu. Dah, beri dah. Ayam malang satu berapa? Satu RM2, tiga RM5. Tu RM2. Dalam bazar kurun kami tau. Ya. Satu RM2, tiga RM5. Ya. Mai. Kalau dekat-dekat pukul 7 offer lah. Dok, memang harga tu 1, 2, 3, 5. Oh, tu dah offer siap. Siap dah. Ya. Tiap-tiap tahun kami harga tu je. Oh tu. Tak naik, tak turun. Tak naik tak turun. Maintain dia. Maintain. Berapa jenis ada? Turun. Belah. Sebelah. Belah. Sebelah belang. Aduh ni. Dah yang okey je. Ni kuih orang lama juga ni. Jitera pakcik. Oh, jitera punya. Ya, jitera punya. Oh, jitera dah terkenal dah ni. Satu hiris RM2 dah. RM2. Ini satu. Oh, cari lah. Tengok macam ada ni. Bihun sup, mi sup, kojo sup, moi sup, sup ayam. Harga semua serba RM5. Ya. Ya. Campur pun boleh. Ya. Tu tengoklah. Campur pun boleh. Lalu hak mana habis awal? Lalu sama-sama macam tu je lah. Oh, boleh kata sama-sama habis ya, no? Sama-sama habis ya. Ya. Tak lagi ni. Kalau yang kecil RM3, besar RM5. Ya. Dia dapat sangkuit, green tea, jagung, teh ais, kopi ais. Satu RM3 dah. Ya. Kalau besar RM5. Nak RM5. Ya. Lalu hak mana habis awal? Yang orang suka lah. Ni. Macam Oh. semua lah. Oh tu noh. Hari-hari semua tu. Tapi yang paling awal kopi ais lah. Kopi ais dengan jagung. Dengan jagung. Best seller lah tu. Buat live lah. Ayam dapat daging. Ada dua-dua. Oh, dua-dua ada. Ayam ada daging. Tu dia. Harga RM5. Harga lama juga. Harga lama lagi. Ada bukan Dekat lagi. kedai Dekat tak? lagi. Ada buat berjaya. Dah. Dah boleh. Ya. Senyum lah. Senyum. Aduh. Senyum. Tak boleh nak bagi lagi. Lagi tak ada. Dulu, tinggal pula. Roti John. Mai. Tengok ya. Roti John tak siap lagi. Roti John. Roti John dalam proses. Tiga roti John kita bagi biji.
bukan bulan puasa duk menjual di mana? Ada di Perwajah. Perwajah. Oh, Perwajah Steel tu. Perwajah Steel. Kalau bukan bulan puasa. Pintu lama. Ya, ya. Okey lah, tengok. Okey lah tengok kami. Ya. 7.30 pagi, 3 petang. Petang ada menu lain pula tengah hari. Oh, petang menu lain pula. Tengah hari kita ada nasi sikit. Ya. Lepas tu kita ada roti canai lah. Roti John Legend. Itu dia. Ni seronok tengok ni, duk bubur sos ni. Kak, ni aku budak ni. Dia pun ikut menyakat ni. Sajalah pun. Hei. Tak kerja. Hiburan. Dia ada roti John apa? Ayam daging. Ayam, daging, ada black pepper, mozzarella cheese dengan special. Macam ni special, interior dua lapis. Oh, special pun ada. Ya. Kalau special kita bubur macam ni sayang. Kami paling recent 2008 Oh, Paling lama. paling lama lah. Nanti saya bagi nak Allahu Akbar. Makan. Balik rasa tengok. anda Ya. Itu RM3, RM25. Dia dapat teh bunga. teh bunga, teh ais dan bina lychee. Teh ais kau tu nah. Ya. Ribena lychee. Itu dia. Dia kalau beli banyak sikit dapat diskaun sikit lah. Ya, RM5-10. Oh tu Ya. Okey. Ayo. Assalamualaikum. Ya, Dia ada apa? Roti canai? ya roti buang lah. Roti bom? Ya roti buang, pisang, pantai, telur semua dah. Macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Ya. Ni dia buat apa? Roti pisang? Ya roti pisang. Buat roti pisang. Itu dia. Customer selalu kan. Oh, Customer hari-hari. yang semua biasa lah. Biasa lah. Kalau bukan bulan puasa menjual di mana? Buang apa ni tu apa? Bidung. Bidung. Ya. Batu satu. Oh, tu ada customer tetap dah tu. Dia buh gula tu, tak buh susu ya? Ada. Dua gula Ya, Pakai teh lem dia. tunggulah. Ni, rajin apa menjual ni, ayam gunting. Oh, kalau yang kecil ni RM1 satu. Ya. Sosej jumbo ni satu RM5. Ni tunggu nak gunting je ni. Ada orang order gunting dah. Ayam gunting berapa satu? RM10. Dia besar lah no. Yang panas-panas ni. Dia alas dengan tu pisang. Dia ada bihun goreng, kuotia goreng, Nanti mie goreng, Maggi goreng. nak apa? Tahu. makan selalu makan apa tahu tak tahu makan. Banyak sangat. Iyalah. Maggi tu. Pagi makan.
Siao. Betul macam mehun. Bihun. Satu. 5 jenis. Ayam apa yang ada dah? Apple asam buih, lemon pudina, teh bunga, jambu asam buih, caw. Ya. Satu berapa? Satu RM3 saja. RM3. Kalau beli dua, Dua RM6. RM2. Pasti besar balok. Ya. Kat main kat gurun ni. Minum puas balok, pasti besar balok. Oh dia. Oh dia balok. Oh. Jadi puas. Jadi pun dah. Panggang ni. Kalau paha berapa dik? Oh, tujuh ni. Sayap? Saya baik. Sedongging? Sedungi satu RM3, RM25, RM40. Oh tu dia. Ni apa dah cedongging? Ya. Tengok betul dia orang ni. Dia ada kuah kacang eh? Sate tu sate. Oh. Kuah kacang untuk sate. Ayam bakar tak ada lah. Kuah pengah nak. Oh tu. Ni apa dah nasi ganja lah. Oh, nasi ganja. Lagi Berapa satu? satu RM7. RM7. Nasi tomato? Nasi tomato sama RM7. Dia pakai ayam apa? Ayam ni ayam masak merah. Ayam masak merah? Ayam ni daging masak hitam. Oh, ni daging masak hitam. Nasi ganja. Nama pun nasi ganja tu. Makan sekali dia nak makan lagi lah. Laksa pun dah ni? Ya, laksa. Laksa laksam. Oh, laksa utara lah. Laksa utara. Kalau kita pergi Penang, jumpa laksa Penang. Ha. Laksa Penang dia bumbu nendah. Betul? Ni laksa Kedah lah ni. Tak campur nendah kan? Tak ada. Itu dia lah. Ya, laksa. Lepas ni siap lagu raya dah. Baik, berapa jenis ni? Berapa jenis? 13 jenis mas. 13 jenis. Tu. Isi abang ayam. Berapa satu? Satu RM3 abang. Ya, Semua dua. sama harga abang. Kalau dua? Kalau dua RM6 bang. Ya. Kalau pukul 7? Ha? Kalau pukul 7? Kalau pukul 7 harga nak. Dapat RM2.5. Dapat RM2. Tak apalah. Offer boleh kan? Boleh isi penuh. Tabak ni. Tabak apa? Ayam daging? Ayam ada daging dah. Ayam ada, daging pun ada. Sekali lah. Kalau bukan bulan puasa, duk menjual di mana? Oh, cuma bulan puasa ya? Mana tahun sekali je lah. Tahun sekali. Ayam tepung original. Soya pun ada tu. Bagian kuih-kuih memang penuh lah, ramai lah. Lepas. Naik.
Berapa satu kuih? Satu 5 upang. Mana dah dapat? Berapa lebih ada ni? Terima kasih guys. Yang agak popiah. Kopi kuih pun dah. 5 upang saja satu. Biji RM5, RM4. RM4. Campur. Ini dia. Cucuk udang goreng di sini. Cucuk udang tahu. Satu set ni. Satu set ni RM5. Oh, Satu set macam ni. satu set RM5. Ni. Saus sumbat pun kita ada. Satu set RM5 saja ni. Kalau cucuk udang saja satu berapa? Satu keping RM2. Satu keping RM2. Ni nampak tak? Nampak keli-keli udang tu. Oh, ini tahu sumbat ah. Ya. Tahu sumbat dengan kuah kacang tak? Ya. Tahu sumbat RM4. Oh, tahu sumbat RM4. Ini dia ayam. 1, 2, 6 jenis. Ya, 6 jenis ayam. Asam ada. Jenis apa dah? Asam ada. Apa jenis yang ada ayam? Ini teh bunga. Okey. Ini anggur rebus. Okey. Tembikai. Jagung. Nenang. Nanas. Ha. Teh ais, kopi ais. Itu dia. Satu RM5. RM5. Ya. Kalau dua Terus. RM10. Kalau ketujuh lelong tak? Lecikang lah, lecikang. Kalau ketujuh. Ketujuh lah. Ketujuh RM28. Lecikang pada RM4. Oh, lecikang pada RM4. Lecikang RM4. Banyak saya dah pergi. Ketujuh lepas lelong. Nak habis kan? Bihun sup laksa gurun. Laksa RM6 ya? Ya, sama ni. Telur sebelah. Bihun sup pun RM6. Ya, rasa minum. Semua RM6. Kuih tiaw sup pun RM6. Ya. Ha? Sup herba. Tu dia. Sup herba. Ni dah lagi. Roti john. Kalau daging RM7. Kalau ayam RM7. Kambing RM10. Kalau kahwin ni campur lah. Ayam dengan daging RM8. So. Lalu hang mana habis awal? Ayam ke daging ke? Kahwin ke? Kambing lewat. Oh, kambing habis awal? Kambing dia buat tahap tak banyak tak macam ayam dengan daging. Oh, Yang ramai kahwin suka makan kan? kambing. Kambing dia tahap tapi apa kambing. Biarlah. Kambingnya habis dulu tahu ah. Teh ais utara. Ya. Ya, dia ada teh ais, green tea, cincau, strawberry, jagung. Satu RM4. RM4. Kalau dua RM8 lah. RM2. Jagung satu, teh ais satu. Kini lah lah. Okey lah. Buat ni. Ya lah. Ini satu boleh.
Selalu best seller hak mana? Habis awal? Ni TS. Teh ais? Ya. Oh. Patut orang main order teh ais kan? TS paling cepat. Best seller lah teh ais ni. Ayam goreng rangup tu dia. Ni RM1 5. Ni RM6. RM6 ni ayam Korea kan? Ayam Korea betul. Tengok dah merah-merah tu kan? Ya, pedas-pedas manis ha. Pedas manis. Nah, ayam Korea ni. Dah ni famous dah ni. Orang suka. Ayam Korea cheese. Oh, ayam Korea cheese pun ada. Kalau ayam pula skuter berapa? Ayam RM3. Skuter RM3. Sama. Ni RM2 dah. Tu samosa cinta ni. Inti original ayam daging. Ayam dengan daging ya? Ayam dengan daging. Tak ada ubi boy, original daging. Oh. Tak campur ubi langsung. Kita jarang jumpa ni. Original saja ni kan. Ayam ada daging pun ada. Harga macam mana? Harga sebiji RM1, sebelah biji RM10. Kalau sebelah biji RM10 ya. Oh, ada. Ada basmo, nyobu, Oh. so,